Korang tengok tu ni ramai kan suasana-suasana lepas orang solat Idul Fitri ni korang tengok tu. Ramai sangat-sangat. Makanya aku ni tengah tunggu-tunggu aku dekat sini. Kejap lah aku ambil konten lah. Setelah itu, setelahnya aku solat itu, aku pergi ke rumah. Ke rumah aku makanlah dulu kerana perut dah lapar kan. Pagi aku belum makan, aku cuma minum air putih je kan. Nah, korang tengok ni berbagai macam-macam lauk. Ada ayam, ikan, apa lagi tu? Rendang, macam-macam lah. Orang-orang tua tak boleh lah makan-makan rendang. Takutnya apa? Takutnya orang tua ni kena kolesterol, darah tinggi. Bahaya kalau orang tua kena darah tinggi, nanti tak dapat bangun. Macam-macam aja dibuat korang yang nak tahu. Inilah suasana lebaran. Hidup lah ni. Nah, sekarang ni aku nak pergi solat dulu kan. Pagi-pagi ni kita kena solat dulu. Habis kita solat, barulah kita pergi berminta maaf-maafan. Nah, kalau korang nak tahu, tengok inilah suasana-suasana orang lagi nak pergi solat ni dekat dalam masjid yang ada dekat Sungai Jang. Korang tengok tu, ramai, sangat-sangat ramai. Karena aku ni pergi sama kawan, jadi aku ni harus tengok-tengok dulu mana yang nak aku targetkan gitu kan. Tengok abang baju hijau ni, memang lah kata orang. Tengok abang baju coklat, baju merah, baju apa semua. Orang ni memang gagah berani. Kalau korang tengok ni, ramai lagi mendengarkan takbir Ramadan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Korang tengok tu ni ramai kan suasana-suasana lepas orang solat Idul Fitri ni korang tengok tu. Ramai sangat-sangat. Makanya aku ni tengah tunggu-tunggu aku dekat sini. Kejap lah aku ambil konten lah. Setelah itu, setelahnya aku solat itu, aku pergi ke rumah. Ke rumah aku makanlah dulu kerana perut dah lapar kan. Pagi aku belum makan, aku cuma minum air putih je kan. Nah, korang tengok ni berbagai macam-macam lauk. Ada ayam, ikan, apa lagi tu? Rendang, macam-macam lah. Orang-orang tua tak boleh lah makan-makan rendang. Takutnya apa? Takutnya orang tua ni kena kolesterol, darah tinggi. Bahaya kalau orang tua kena darah tinggi, nanti tak dapat bangun, baring terus. Ni lah nanti minta maaf. Ni korang dengar aku minta maaf Banyak salah. Ayam panas, nenek manaskan lauk. Dah. Tutup tengok ke dapur. Muhammad Batin. Amin. Amin. Muhammad Batin salam. Amin. Dia dapat jodoh ni Ini Muhammad Batin. Kalau ada salah minta maaf. Kalau ada maaf. Sudah dulu mulai melalah air mata Paci. Cik Muhammad Batin. Kalau ada salah minta maaf. Muhammad Batin juga salah minta maaf. Juga banyak. Jangan minta maaf Batin. minta maaf sama mak. Aci. Lah. Cik Muhammad Batin, salah minta maaf. Jangan diam duet. Tadi bang. Tadi mati. Ini bikin video gini apa duit? Pasukan baru dengar. Tutorial dulu. Oke, begini buka. Oh iya. Bapak nak bikin juga tu. Lapar. Lapar apa sudi? Oh, sudi. Jangan kayak ini nih, main konten nih. Apa ni?
Ini apa nih daging? Ini ayam. Em konten. Ini sayur nih. Ini lontong. Ini apa? Ini sayur. Nah, dikarenakan perut sudah meronta-ronta nih, sudah tak tahan lagi dengan makanan-makanan yang banyak yang diberikan oleh saudara-saudara. Dah ini dah ke rumah saudara yang ke-38 orang rumah saudaraku. Berlubur sangat, banyak sangat. Kalau korang tak tahu bahasa berlubur, banyak arti dia. Korang tengok tu, banyaknya saudara aku, ada bapa aku, cuma bapa mertua je belum ada ni. Nah, tadi kan kita dah tengok ni benda-benda Allah yang telah aku buat dekat rumah saudara-saudaraku tu. Ni adalah suasana di hari raya pertama aku. Aku nak paskan video aku ni 8 minit. Jadi aku tak tahu lagi. Sekarang ni aku dekat mana? Aku dah balik rumah. Aku dah dekat belakang rumah. Aku nak pergi apa? Nak pergi siap-siap lagi. Nak pergi sembayang. Dah maghrib. Perut kenyang, hati pun senang, baru minta maaf-maafan dengan keluarga, saudara-saudari. Nanti kita tunjukkan video ni, kita cari video lagi sampai dia 8 minit, okay? Korang jangan lupa tonton video ini, okay? Okay lah, masa tu okay dah, bye. Assalamualaikum. Okey, sampailah kita di hari yang kedua. Nah, korang nak tahu tak, hari kedua ni aku nak pergi ke Bintan. Kalau korang tahu ini jalan dia dekat mana dan kedai ni sekarang ni dekat mana, korang komenlah dekat bawah. Kerana aku tak tahu pasti ni nama tempat dia apa, aku tak tahulah. Ni korang nak tahu tak ni aku dekat mana? Korang tengok je jalan dia ni, korang komen kat bawah. Bang, itu rumah aku. Bang, itu tempat aku. Kalau tak salah aku, inilah tempat aku ni bang. Aku pernah main bola dekat sini bang. Aku pernah apa-apalah kat sini. Kalau korang nak tahu, aku ni dekat sini ni aku cuma jalan-jalan aja kerana aku nak tengok rumah saudara aku. Dan aku nak tengok suasana-suasana laut yang ada dekat sini. Sebab suasana-suasana laut yang ada dekat sini tu menurut aku tu cantik. Kenapa aku bilang cantik? Sebab dia tu bisa nampak Gunung Bintan dari belakang. Cuma aku tak shot lah tadi tu. Tak aku rekam lah belakang Gunung Bintan tu macam mana kan. Karena kalau aku shot nanti korang penasaran pula. Korang bilang, oh macam gini bentuk dia. Bagus lah, tak nak pergi lah. Nanti korang tu mesti pergi. Korang harus tahu dulu video-video aku ni. Karena aku ni tunjuk video yang pas aku datang ke sini. Kalau korang nak tahu, dekat sinilah aku puas makan gonggong, makan apa. Tapi aku tak makan gonggong, aku cakap je. Puas lah korang nak makan ketam ke, nak makan apa ke dekat sini. Mak puas betul. Kerana di sini kan banyak nelayan-nelayan mencari kerang. Sebab macam-macam lah. Pokoknya kalau korang datang sini nak makan benda-benda laut tu ada je lah. Korang nak tengok, inilah rumah saudaraku. Cuman kan masih aku seorang yang sampai. Diorang yang lain tu belum sampai. Sebab itulah aku pergi berjalan-jalan dulu ke pelabuhan. Aku nak tengok suasana-suasana dekat pelabuhan ni. Nak tengok pakcik-makcik yang ada dekat sini kan. Kalau korang nak tahu ada pakcik-makcik dekat sini. Kalau korang tahu ni dekat mana? Tahulah, masa tak tahu dekat Bintan, dekat Tanah Merah, dekat mana-mana je lah. Kalau korang tahu komen aja kat bawah. Aku penatlah dengan rekam ni. Kalau korang nak tahu, abang dekat depan tu tu nampaklah sebelah kiri tadi tu itu abang ahli tenang-tenang botol lah. Budak-budak ini pun dia tengah nak pergi beraya, nak cari ampau lah, nak cari duit raya banyak-banyak. Kalau aku tahun lalu sebelum aku sekolah lah, entah tahun bila, itu aku dapat sekitaran 2 juta jugalah dapat duit raya tu. Gara-gara pergi berjalan ke rumah orang-orang yang tak kenal pun aku pergi kan. Aku datangkan orang-orang tu. Aku kenal tak kenal aku datangkan aja. Yang penting dapat duit kan. Nah, korang tengok ni. Abang kakak-kakak ni, kakak-kakak ni terkedek-kedek dia nak pergi rumah saudara dia kan. Kerana dia punya saudara dekat sini, dekat belakang tu korang tengok tu ada makcik ni pun jalan terkedek-kedek dengan baju dia yang anggun merah menyala. Aku tak tahulah sebelah ni akak ke abang ni. Oh, akak ni dia nak pergi berjalan rumah saudara dia juga. Ibu-ibu belakang ni pun juga dia nak terkedek. Dia pergi berjalan ke rumah saudara dia. Kalau korang nak tahu, ni lah suasana dia, mantap betul, cantik betul. Kalau korang nak pergi, korang tengok ibu-ibu ni pun makcik lah, makcik manggil dia. Makcik ni pun dia terkedek. Dia nak pergi rumah saudara dia, tengok tu dengan dia mengenteng tas, baju pink dia menyala. Kalau korang nak tahu, ni rumah bubong pun ada. Aku tak tahulah rumah siapa rumah bubong ni. Korang tengok panjangnya aku bercakap. Oh ya, liu aku sampai terkeluar-keluar ni gara-gara bercakap macam gini ni. Korang ni tega betul korang sama aku ni. Liu aku sampai terkeluar aku bercakap macam gini ni. Panjang lebar, nafas tak ada, semua tak ada. Aku bercakap panjang betul. Aku tak faham lah tengok berjalan ni. Ni aku berjalan aja ni. Aku berjalan balik. Kalau korang nak tonton sampai habis, tontonlah sampai habis. Habiskanlah, tontonlah terus. Aku dah pernah bercakap ni. Aku dah tak tahulah nak cakap apa. Korang tengok aje lah budak-budak ramai kat sini. Diorang ni nak pergi beraya. Aku pun nak pergi beraya juga. Aku dah perut dah lapar ni kan. Dah hari kedua ni kan. Hari kedua ni perut lapar. Dah lah aku nak pergi makan. Habis makan baru kita bantai tidur.